Penyokong jangan expect tinggi, jangan nakkan cepat kejayaan tetapi akhirnya jatuh terus. Okay, Assalamualaikum. Sikit je kata-kata untuk fan-fans Negeri Sembilan FC. Sebab Negeri Sembilan FC ni jadi salah satu aku punya favourite team selain daripada JDT Selangor. Untuk fan daripada awal-awal musim pun aku dah cakap, jangan mengharap terlalu tinggi. Kerana kelab Negeri Sembilan ni kalau kita tengok berbeza dengan beberapa musim yang lepas. Musim suram. Pada musim ini aku rasa ada aura yang sangat baik, karisma yang cukup kuat daripada coach Nizam Jamil. Pengurusan pun agak tersusun, buat kerja. Jadi banyaklah perbezaan. Dan satu lagi aku nak bagi tahu yang kelab Negeri Sembilan ni bukan lagi kelab belasahan. Bila berjumpa dengan tim-tim besar, tim-tim gegasi Liga Malaysia ni, bagi saingan kuat, bagi masa. Kalau tahun ni tidak, tahun depan. Tahun depan tidak, setahun lagi. Yang penting konsisten upgrade tim. Pengurusan sentiasa monitor pemain-pemain yang boleh main, yang tak boleh main, upgrade. Kerana kalau penyokong-penyokong ambil keputusan untuk lari daripada stadium, tak pergi stadium, tak bagi sokongan, banyak kecaman, macam mana pengurusan nak buat kerja, macam mana pengurusan nak ada satu energi untuk memperbaiki pasukan. Jadi penyokong jangan expect tinggi, jangan nakkan cepat kejayaan tetapi akhirnya jatuh terus. So pada aku Negeri Sembilan FC tahun ni agak baik. Bagi peluang kepada coach, bagi peluang kepada pengurusan, bagi peluang kepada player-player yang ada. So itu saja.